Saya Halimah binti Osman, berumur 49 tahun. Saya mencuba dadah jenis heroin masa itu 1980-an dan bermulanya saya bekerja di Kelab Golf Negeri Subang sebagai waitress. Masa itu saya menunggu keputusan SPM berusia 17 tahun. Saya masa tak kenal langsung dengan dadah sebab saya ingat boleh senang berhenti, nak rasa sekali. Rupanya esoknya saya keinginan tu nak lagi sehinggalah saya ketagih. Akak ni seorang penagih yang tega, keluar masuk setakat pusat serenti ke dah macam jadi rumah yang kedua. 6 kali keluar masuk CCSC, 3 kali keluar masuk penjara, 2 kali masuk. Jadi rasanya putus asa dalam hidup pun ada. Sampai satu tahap rasa nak bunuh diri pun ada. Tapi nasib baik kata orang tu, Tuhan ni menjentik pintu hati tu supaya Halimah, fikir Halimah, nanti kalau kau langgar lori simen kau tak mati masuk hospital, siapa nak jaga? Mak bapak dah tak ada. Tak jadi, alhamdulillah. Nah, kata orang tu, abang family saya, bapak saya dah kampung dapat tahu. Dia tanya saya tak mengaku. Kali pertama dia tanya saya tak mengaku. Sampai saya kata apa? Saya cakap, memang saya rasa saya nak derhaka. Sebab saya cakap, kenapa, masa tu saya lepas kena, saya tak sedar. Saya cakap, kenapa baru sekarang bapak nak tanya kenapa orang ambil dadah? Kenapa bapak dari kecil sampai besar tak pernah bagi orang kasih sayang? Tanya kat KL, makan tak makan, sihat tak sihat, tahu duit. Anak mana bagi duit lebih, itulah kesayangan. Saya rasa saya tak boleh lupakan sampai sekarang, sampai saya mati kan. Itulah satu penerakaan saya lepas kepada bapak saya. Menitik air mata bapak saya mendengar, sebab selama ni tak pernah kurang ajar bapak, tak puas hati, simpan perasaan, menjerit dalam kebun getah kat kampung. Bila membesar, saya boleh lepaskan perasaan. Itulah saya rasa sikap saya yang boleh buat bapak saya menangis. Memang saya derhaka, saya tak boleh lupa sampai sekarang. Sampai saat ketika akak baru keluar dari satu penjara Kajang, 2 hari akak relapse, jatuh semula. Memang kata orang tu kecewa habis. Akak pergi ke CCSC wilayah CCSC Dawangi, minta pertolongan. Di sana pernah 3 kali masuk. Jadi dia kata risiko di sana tinggi sebab dekat dengan Raya Coket. Sebab sebelum ni akak duduk sana pun akak kira memang main dalam pemulihan lah. Jatuh bangun. Di syur dalam pemulihan. Dan bermula itulah akak datang. Mana-mana akak menjalani program, minda tak terbuka. Sebab program berbeza-beza. Bukan kata program sebelum ni tak bagus, tapi kata orang tu CNC Satu Malaysia ni kan, dia lebih kepada keterbukaan, perkongsian pengalaman mengenai setiap tajuk. Sebab masalah tajuk tu semua adalah masalah yang sebenar untuk penagih. Dia buka kita punya minda yang tertutup selama ni bagai katak bawah tempurung. Jadi bila minda dah terbuka, ditambah dengan elemen-elemen modul program dia, memang kata orang tu tak pernah merasa di mana-mana. Dia punya kena dengan jiwa seorang penagih, ini yang penagih nak. Dan macam akak rasa banyak kebaikan yang akak dapat sampaikan, alhamdulillah boleh menambah pengetahuan, memantapkan akak punya kekuatan untuk dalam pemulihan. Bagi remaja yang di luar sana tu, berhati-hati dalam pergaulan rakan-rakan. Sebab masa remaja hidup semua nak mencuba. Contoh macam akak dulu, semua nak mencuba. Tapi berfikir dahulu sebelum membuat sesuatu. Sebab dadah ni sekali kita cuba, sepanjang hayat penagihan dia, proses pemulihan dia. Okey, untuk masyarakat pula kan, tolonglah ambil kisah dan ambil tindakan.